Hi guys, welcome back. Okay guys, thank you kepada siapa yang selalu support Fifi punya video dan channel. Alright, untuk video kali ni guys, Fifi nak bawa apa pergi cuci rumah saya. Rumah ni Fifi tengah duk run lah untuk nak buat homestay. Jadi hari ni Fifi nak pergi cuci sikit. Jadi, jom. Okay guys, kita dah sampai dah kat rumah Fifi. So, jom kita masuk tour dalam rumah ni. Ni kalau hampa tengok ni, nampak ni pintu pagar pun nampak berlengah habis. Start daripada sebelum puasa, selepas puasa lah. Selepas puasa Fifi tak ada nak main kemas-kemas, serta cuci-cuci apa. Jadi hari ni Fifi nak main cuci-cuci sikit. Lepas ni kita nak run lah, nak buat homestay. Okay, jom. Assalamualaikum. Nampak ni? Ni rumput apa ni? Ni rumput ni. Ni raja burung yang ni. Yang ni raja burung. Yang ni rumput. Ni hasil daripada ni lah. Ni burung terkukuk punya raja ni. Dia nak buat sarang di atas ni asalnya. Jadi jatuh lagi kat bawah ni. Fifi pun lama tak main ni. Nak masuk tak? Nak masuk? Okey. Bagi salam tau. Okey, bagi salam. Halo. Tak bagi salam pun. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Ni lah. Mari kita masuk. Tengok kat rumah Fifi banyak. Rumah ni okey dah. Barang-barang apa semua dah. Cuma nak cuci-cuci sikit. Lepas tu nak ni kan belakang apa semua ada barang-barang sikit yang nak masuk dalam store. Lepas tu nanti insyaAllah lah bulan depan kan kita buat homestay. Okey, ni bahagian dapur. Yang ni bahagian dapur. Okey. Ni pun nak besar rabut merata letak ni. Okey. Ni bahagian dapur. Ni belakang ni Fifi baru buat. Baru main tengok. Main sini, main tengok. Ni baru buat ni belakang ni. Okey, ni sliding pun baru pasang. Tidak, dia takat ni je lah. Dia punya ni kan. Takat ni je, dia tutup. Dia ni dia dinding lah bata. Jadi Fifi katak ni. Jadi Fifi baru sliding. Yang belakang ni pun Fifi tambah lebih sikit nak buat macam laundry lah. Ni dia ni, lighter king. Nampak tak? Ni, lighter zaman kegemilangan dulu ni. Lighter ni. Nampak ni, berlengah habis ni. Debu penuh di sini ni. Fifi pun main tinggal di sini je lighter ni. Sebab dah jarang naik lighter ni kan. Ramai dah duk minta beli ni lighter ni. Ramai dah duk minta beli. Jadi tak jual lah. Sebab lighter ni banyak sejarah dan kisah dia lighter ni. Okey. Ni zaman 2 pintu ni. Zaman 2 pintu. Ni, mari tengok. Okey, tadi kita basuh-basuh sikit dia. Bagi dia molek sikit. Lighter okey lagi, elok lagi. Ni Fifi beli tahun 2000 berapa? 2010 kalau tak silap. Memang tak jual lah lighter ni. InsyaAllah lah ke depan kalau ada adik Fifi akan cat. Fifi akan buat bagi elok balik. Sampai ternak cicak lah. Penuh tak cicak tapi ni. Tapi kat rumah ni kalau tinggal seminggu tak main. Allah, cicak penuh. Tak cicak. Dia pun buat rumah depa kat ni. Dia pun buat sarang depa ni. Buat tempat berak depa kat sini. Lampau betul cicak ni. Tengok saja apa tolong lah buat aja tolong tolong Kalau untuk sawang ni Fifi akan pakai vacuum juga sebab bukan apa senang. Kita sedut semua sawang-sawang sekali dengan labah-labah sekali semua sedut. Kalau pakai yang cuci tu ada juga yang lari tahu tak. Jadi depa akan buat sarang lain. Jadi bukanlah kejam tapi bila pakai ni mudahlah sikit kan. Letih. Penat lah guys. Aduh. Okey, kita settle dulu siap-siap. Kita rehat pula. Okey, ni kita pasang syada pula. Okey. Okey. Okey, ni syada baru ni. Baru nak rasmi syada ni. Okey. Syada baru beli. Baru nak rasmi. Nampak tak? Kalau orang yang biasa buat kerja kan, orang yang selalu ni lah, yang selalu kemas bilik kan, yang selalu kemas bilik, nampak macam mana cara sekali je dia buat. Cara dia hampak syada pun nampak dah macam mana kan.
Ya. Apa dia? Apa main kacau? Main kacau apa? Tengok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sambil-sambil kita nak cuci lantai ni, kita basuh sikit, kita mandi sikit Aita Satria ni. Nah. Dia pun lama tak mandi, yang ni comot tak tengok dah. Kita mandi dia sikit. Tak kira Fifi nak periduk sikit, izin. Main bomok-bomok ni kan. Bila pipe tu, bila bunyi kuat kan, dia jadi macam tak boleh tu orang kata faktor umur kot lah. Dia faktor umur kan. Bila bunyi-bunyi kuat ni jadi macam raimah lah. Jadi macam raimah. Kalau dulu habis meter, boleh buat pipe. Boleh buat pipe bunyi ni habis meter dulu kan. Mata bunyi bukan dia. Melo ni tak mau dah. Tak mau dah bunyi-bunyi lemah. Kalau boleh tu nak naik pipe slow kan. Standard on toto. Kita sambung dia punya bateri. Kita tengok hidup tak kan. Tengok-tengok tak hidup sudah. Tengok-tengok tak hidup kan. Okey, tepat lama lah ni Vivi tak hidup 2 bulan lebih dah rasanya. Tapi bateri baru Vivi baru tukar. Lela tukar bateri je terus apa main simpang kita. Tu dia bunyi dah tu. Okey lah kalau dia bunyi tu kira okey lah tu. Dia bunyi tanda lah tu. Harap-harap hidup lah. Dia buat hal pula tadi kan. Buat tak mana hidup pula. Alah hai. Game. Okay. Settle. Mari kita try test tengok. Okay. Oh, pecah peluh ni. Tarik dengan Mas. Okay. Jom kita try tengok. Allahu Akbar. Harap hidup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasib baik hidup. Nasib baik hidup. Kita buka tingkap sikit lah. Tu dia punya paik. Dengar dia punya paik dia tu. Okey, kepada siapa yang masuk Fifi punya hostel, Fifi akan bagi dia naik Aita Satria ni untuk pusing keliling balik. Ada lawak je. Okey, lawak je nah, lawak je. Tak pergi hampa main duk booking hostel Fifi, tak pergi hampa duk cari pula kata Fifi nak bagi nak Aita ni. Lawak je, okey. Fifi nak bersih-bersih lantai sikit. Okey, last. Part last ni. Dah je tepi. Apa nak tarik ni? Tu dia patuh. Allah. Baru nak tarik patuh. Pidah. Apa dah? Beli baru. Okey, beli baru. Ni filter ni nak keluar panas-panas enjin sikit dalam motor naik kan. Kita test lah. Okey. Kita test tanya. Tarik sikit lah, tarik sikit. Jiwa kelas juan saja lagi. Jiwa kelas juan ni. Dia kena kali-kala dia kena tarik dia sekala nak bagi apa yang mana yang tersumbat tu nak bagi dia keluar balik ni macam orang lah juga kali-kala dia kena test kelajuan tu kan. Okey, ni keadaan dapur. Sebelum dan selepas tadi mengemas apa semua tadi, cuma dapur je tak ada lagi kan. Dapur tak ada lagi, insyaAllah dapur lepas ni. Lepas tu belakang ni tinggal sikit-sikit je lah barang-barang yang nak kena buang belakang ni, nanti clear. Lepas tu mari kita tengok bilik lah. Bilik, okey, yang ni bilik belakang yang ni. Yang ni bilik belakang. Semua ada 3 bilik. Okey, semua yang ni bilik belakang. Okey, bilik macam ni lah. Bilik belakang aircon tak ada, pakai kipas. Okey, yang ni bilik ayam. Okey, yang ni bilik ayam. Bilik ayam tak besar mana, standard rumah taman lah kan. Okey, yang ni bilik ayam. Okey, review sepintas lalu lah. Okey, ni keadaan dapur lah. Ni keadaan dapur. Lepas tu ni bilik. Ni bilik tengah lah. Ni bilik tengah. Okey, mari tengok ni bilik tengah. Bilik tengah ada aircon. Aircon ada, kipas pada. Bilik aircon. Bilik tengah aircon ada, kipas pada. Okey. Okey, jom kita tengok yang ni bilik master bedroom lah nak. Master bedroom lah yang ni. Okey. Yang ni bilik ayak dalam bilik. Ni aircon ada, kipas pada. Lepas tu yang tu kursi healing lah. Kursi healing kok penat jalan kok boleh kan. Sebelum nak tidur kok nak relax dulu, boleh duduk atas kursi healing ni. Okey. Okey, mari tengok ni ruang tamu lah. Ni ruang tamu. Okey. Ruang tamu ada aircon. Yang specialnya ruang tamu ada aircon. Okey, ruang tamu ada aircon.
Lepas tu wifi pada, tengok sini wifi pada TV apa semua ada. Nah. Okey, tak ada apalah, cuma macam ni lah yang setakat yang Vivi dan buat. InsyaAllah lah bulan depan kita run untuk homestay. Okey, mai Vivi nak cerita sikit apa kelebihan homestay Vivi nah. Okey, ni jalan daripada homestay Vivi. Kalau hangpa tengok, ni jalan daripada homestay Vivi. Okey, ni Vivi tunjuk ni, hangpa tengok ni keluasan padang dekat homestay Vivi. Nah, padang dia ni bersaiz lebih kurang Bukit Jalil. Dia lebih kurang saiz Bukit Jalil. Nah, okey. Dia ada 2 padang permainan, lepas tu ada 1 surau kat situ. Jadi kalau hampa nak main travel sini, jalan-jalan sini, tak ada masalah. Yang mana yang suka main bola ke, yang ada anak-anak kecil, boleh biar main kat taman. Taman mainan ada 2, sini 1, sana 1. Okey, alright, main sini, Fil tunjuk jalan, main sini. Jalan keluar daripada sana tadi ni. Okey, bila keluar pada sini, bila hampa keluar pada sini, kalau daripada belah Vivi menghadap pada sini kan, daripada belah kanan Vivi, hampa boleh pergi ke Kangak ataupun ke Arau. Okey, kalau hampa tak mau traffic light banyak, hampa boleh pergi ke belah ni. Belah kiri Vivi. Sini boleh pergi ke Arau, boleh pergi ke Kangak Jaya boleh. Dia boleh melalui, kalau belah kiri ni jalan baru. Dia boleh ke highway. Highway boleh ke Arau dengan ke Kangak Jaya. Ambil masa kalau ke Kangak Jaya tu dalam 15 minit lah. Tengok kepada pemanduan. Jadinya homestay Vivi ni berada di center, tengah-tengah. Jadinya mudah lah. Cacah minyak pun dekat. Jadinya banyak kelebihan yang ada sini. Okey. Kalau ada yang nak main jalan-jalan, nak main travel belau polis ni kan, bolehlah try Vivi punya homestay. Tapi masalah dia satu lah, nama homestay pun Vivi tak letak lagi lah ni. Nama homestay pun Vivi tak letak lagi, tak tahu nak letak nama apa lagi. Tak apa, nanti Vivi letak dekat bawah, okey, dekat komen nama homestay Vivi. Nanti hampa bolehlah cari. Vivi masuk dalam booking nanti. Cuma satu je Vivi nak minta tolong hampa. Tolonglah share video Vivi ni. Kot-kot lah ke depan ada adik-beradik hampa ke, kawan-kawan hampa ke yang nak main jalan-jalan, nak main travel kot polis ni kan. Bolehlah try homestay Vivi. Thank you so much yang mana yang selalu support, selalu follow Vivi punya video dan channel. Okey, kita jumpa di next video. Peace.